Saya nak ambil perhatian ibu ayah yang mana dah simpan duit raya anak-anak, dah kumpulkan duit raya anak-anak tapi belum simpan di mana-mana platform. Ambil peluang untuk belajar berkenaan dengan simpanan emas. Tuan-puan, duit raya anak-anak ini adalah simpanan yang mereka akan gunakan bila mereka besar nanti. Duit raya anak-anak ini yang akan bantu mereka apabila mereka melanjutkan pelajaran ke pengajian tinggi nanti. Jadi tuan-puan, kalau kita nak selamatkan duit raya anak-anak daripada terguna ataupun hilang nilainya kerana inflasi, baik kita simpan dalam bentuk emas, kerana emas terbukti simpanan yang berkesan untuk jangka masa panjang daripada hilang nilainya tuan-puan. Sejarah kenaikan harga emas telah membuktikan tuan-puan yang harga emas sentiasa naik dalam jangka masa panjang. Jadi duit raya anak-anak ini adalah simpanan untuk jangka masa panjang. Ibu ayah ambillah peluang untuk bekukan jadi aset emas supaya dapat membantu ibu ayah juga dan anak-anak itu di masa akan datang. Nak buka akaun simpanan emas untuk anak-anak, boleh hubungi saya. Pendaftaran akaun percuma sahaja dan saya akan bantu ibu ayah daftarkan akaun untuk anak-anak.